Himpunan Fakta Papa Zola The Movie dan Bobo Boy. Nombor 1. Terdapat persamaan antara kedua-dua babak daripada filem Ejen Ali ini dengan filem Papa Zola. Kedua-duanya menunjukkan pelukan antara watak ejen veteran dengan anaknya sebagai pelukan perpisahan di alam maya sebelum pemergian hero tersebut yang akhirnya pergi. Cuma bezanya, Papa Zola tidak mati betul-betul kerana pertambahan nyawa yang dibuat otoi. Nombor 2. Untuk setiap filem keluaran syarikat Monster, paus Fera yang baru akan diperkenalkan yang tidak pernah muncul lagi sebelum itu. Untuk movie pertama Bobo Boy, ada Clum Carbot. Untuk Bobo Boy movie 2, ada Egabot, Crystal Bot dan Bibit Bot. Untuk Mechamato The Movie, ada Mechabot, Wirebot dan Voltrobot serta bermacam-macam lagi paus Fera milik Grakakus yang tidak diberi nama. Untuk Papa Zola The Movie, ada Chimubot serta bermacam-macam lagi paus Fera simulasi yang tidak diberikan nama. Nombor 3. Terdapat beberapa persamaan antara penjahat utama dalam Bobo Boy The Movie dan Papa Zola The Movie kerana kedua-duanya akhirnya menerima serangan daripada watak utama yang menyebabkan mereka tersedut dan terperangkap ke dalam ruang dimensi buatan mereka sendiri. Borara diserang oleh Bobo Boy sehingga dia tersedut ke dalam lohong hitam buatannya sendiri. Manakala Yonbi pun dicampak oleh Papa ke dalam kubah simulasi buatannya sendiri. Kedua-dua penjahat ini kini terperangkap dan kemungkinannya belum mati, bermakna mereka masih boleh kembali. Nombor 4. 3 orang budak ini yang merupakan watak sampingan cerita Papa Zola mempunyai beberapa persamaan menarik. Ibu atau bapa kepada setiap satu daripada mereka pernah bersekolah di kota hilir, iaitu sekolah Amato dahulu. Ya, dalam scene Mechamato ini, kita dapat lihat Encik Kumar dan Puan Wawa sewaktu muda bersekolah bersama dengan Amato. Dan satu lagi persamaan antara ketiga-tiga budak ini adalah Papa Zola berurusan dengan mereka dalam pekerjaan hariannya yang melibatkan pelajar sekolah. Sebagai cikgu, Papa pernah mengajar Bobo Boy dan Gopal. Dan sebagai pemandu van sekolah, Papa membawa otoi pergi dan balik tadika. Terima kasih, Pakcik. Nombor 5. Agensi Papa dan Tapops nampaknya mempunyai persamaan dalam penjagaan keamanan. Cuma agensi Papa hanya berfokus pada planet bumi sahaja, manakala Tapops meliputi seluruh galaksi. Persamaannya adalah kedua-duanya merupakan nama singkatan kepada nama yang lebih panjang. Dan Papa Zola merupakan satu-satunya individu yang pernah bertugas dalam kedua-dua agensi ini. Hebat juga resume Papa Zola ini. Patutnya senang nak cari kerja. Nombor 6. Selain itu, agensi Papa juga mempunyai banyak persamaan dengan agensi mata daripada cerita Ejen Ali. Kedua-duanya merupakan agensi rahsia yang dibuat oleh manusia di bumi bertujuan untuk menjaga keamanan dan bergantung kepada pelbagai gadget canggih dan juga kecekapan dan kehandalan ejen-ejen mereka dalam melakukan misi. Dan persamaan paling ketara adalah spek yang dipakai di mata. Topeng Papa dan juga cermin mata iris. Topeng Papa dan juga cermin mata iris boleh menganalisa persekitaran serta memberi pelbagai maklumat kepada penggunanya. Lebih-lebih lagi dalam memberi panduan dan amaran sewaktu berhadapan dengan musuh. Dan kini kedua-dua ejen veteran yang lama daripada agensi Papa dan Mata sama-sama sudah gemuk dan memakai baju biru. Nombor 7. Transformasi Bobo Boy dan Gopal kepada raksasa dalam dunia simulasi game sangat menarik. Bobo Boy menjadi Oboimon. Dinosaur berwarna oranye sesuai dengan tema pakaian oranye dan topi dinosaur yang dipakai oleh Bobo Boy selama ini. Selain itu, monster comel ini juga mempunyai lencana elemental di dadanya, menggantikan jam tangan kuasa Bobo Boy
yang mana lambang di sini berubah-ubah mengikut kuasa elemental yang digunakan Oboimon. Nombor 8. Transformasi Gopal juga tak kurang menariknya. Sebagai Opalmon, dia mengekalkan ciri fizikal yang gemuk, bertemakan warna hijau serta headband yang sama di kepala. Yang paling ketara adalah segala macam makanan yang melekat pada badannya serta lollipop besar yang digunakan sebagai senjata, sinonim dengan Gopal yang gilakan makanan. Kuasa transformasi molekul Opalmon pula dibuat melalui tembakan mulut, bukan tembakan tangan seperti Gopal. Nombor 9. Hakikat bahawa Gopal dan Boboiboy masih boleh menggunakan kuasa mereka walaupun telah lupa diri sebagai monster menunjukkan kelebihan kuasa simulasi game ini. Tidak seperti bermacam-macam lagi raksasa jelmaan pengguna-pengguna Y-Core yang lain yang mudah sahaja dikalahkan dengan tembakan dan serangan biasa. Opalmon dan Oboimon sangat kuat, malah kebal daripada serangan-serangan biasa. Ini mengingatkan kita akan kekuatan Mamazilla sebagai raksasa yang turut kuat dan kebal daripada segala macam serangan suatu ketika dahulu. Ini kerana sebagai manusia biasa, Mamazilla juga sangat kuat dan handal berlawan. Nombor 10. Mamazilla dan Pipizola pun sama mengekalkan ciri-ciri fizikal asal setelah melakukan transformasi kepada raksasa. Selain tema warna yang masih sama, ciri-ciri seperti rambut dan pakaian mereka pun terikut sekali. Lihat saja rupa Mamazilla versi dulu dan sekarang. Raksasa pink ini kekal dengan pakaian asalnya seperti tudung, beret, rantai dan tali pinggang. Desain yang sangat menarik. Nombor 11. Walaupun Papazola tidak berubah menjadi raksasa dan telah pun mencabut topengnya sebelum Yonbi dapat mengawalnya pada penghujung filem, Papazola tetap ada satu transformasi haiwan yang tersembunyi dalam filem ini. Jika dilihat pada buku-buku kisah teladan kebenaran yang dibuat dan dijual oleh mereka sekeluarga, salah satu daripadanya bertajuk Papa Itik yang Hodoh. Dalam buku tersebut, ada Papa dan Pipi versi Itik. Sebagaimana yang kita tahu, dunia simulasi yang dibuat Chimubot sewaktu dalam hutan berasaskan buku-buku ini dengan kemunculan watak-watak seperti buaya-buaya dan anak-anak itik. Maka, tak mustahil simulasi transformasi itik untuk Papa dan Pipi pun boleh dibuat. Cuma tidak terjadi sahaja dalam movie ini. Nombor 12. Jangan lupa untuk singgah dan lihat video-video lain di channel kami ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.